Halo semua. Kami ada acara pasukan yang baru. Mari kita cari tahu apa yang Baby Phoebe mahukan. Ya Tuhan. Dia mahukan koktail. Ia akan disiapkan. Perlu tuang sedikit susu ke dalam pengisar. Kemudian masukkan sebiji ais krim coklat. Hebat. Dan sekarang yang paling menarik. Sila seorang hitam. Dengan pantangnya saya dapat menjadikan koko saya yang paling gelap di seluruh dunia atas dan bawah tanah. Minyak taman itu sangat lezat. Dan sekarang, mari kita campurkan semuanya. Wah, amat cantiknya warna hitam ini. Pink, bawa gelas. Hebat. Tuangkan ke atas koko dan tambah krim gandum di atasnya. Ia akan menjadi sangat lezat. Kita patut tambah jam laba-laba. Sedia. Saya siap. Sepanjang hari Rabu, awak adalah Black Heidi. Ia sentiasa kita. Lihat sebelih. Biar saya tunjukkan koko saya yang sempurna. Saya belikan strawberry. Celupkan gelas dalam sirap. Bagus. Sekarang sebiji ais krim semerah mata saya dan banyak susu. Sorry saya pergi berada pengisar dan diputar. Saya perlukan ais dalam bentuk tulang. Itu sudah cukup. Tuang koktail ke dalam gelas. Segala-galanya sudah siap. Kami masukkan straw dan Anda boleh rasa. Saya belum memikirkan apa-apa lagi. Saya boleh memikirkan perut kosong. Tengkorak ini kelihatan seperti yang saya ambil otak baru-baru ini. Sekarang saya akan ambil mata Anda. Kita letakkannya dalam. Sekarang I cheers up, have to work. Pin dia di... Biar saya bantu awak. Terima kasih banyak. Tuangkan soda ke dalam gelas dengan ais. Dan betapa lezatnya. Dan balang ini boleh ditepuk. Betapa seronoknya. Adakah awak juga berseronok? Tuangkan sedikit ke dalam gelas saya. Itu sahaja. Satu-satu berkering tekawan rain nyonok sebiji ice cream. Semua sudah siap. Saya sangat gembira. Wah, ada hasil koktail nama Bright Merrick. Saya nak cuba yang ini secepat mungkin. Hey, ada mata jelly marmalade di dalamnya. Pelik. Jom cuba. Ya sebenarnya sangat sedap. Saya suka mata marmalade. Mereka sangat lezat dan koktail ini memang menarik juga. Lihat itu. Menarik. Nasi yang coba kerja, weh. Terlihatlah itu ngau. Laba-laba ini kelihatan comel. Koktail itu sendiri menjijikan. Adakah ia diperbuat daripada arang? Seluruh lidah hitam. Ia tak sedap. Apa yang ada di sini? Ia kelihatan hebat. Yang saya dari biasa kami cumanya, Mike. Sangat sedap. Apa yang ada pada gelas? Oh, sirap strawberry. Baiklah, itu sahaja. Saya perlu memilih pemenang dan saya memilih zombie. Apa? Adakah saya menang? Ya, Dave. Yang alih kita tahu sehingga pun, adakah Bigby sudah membuat keputusan? Ya, ia akan jadi burger. Pilihan yang baik. Saya minta Biar maaf. saya buatkan burger paling Roti sedap ini untuk membantu. anda. Saya terlepas. Apa benda ni? Tetapi Aksi. yang merah, Menakjubkan. saya kelihatan. Baiklah. Sangat Saya baik. sudah beri sesuatu secara rahsia. Wah, ada banyak sampah di sini. Apa itu? Kulit Jumpa pisang. lagi. Saya pasti tidak memerlukannya. Saya perlukan roti. Ayo jumpa. Roti yang sempurna. Seperti roti di bawah meja dalam tong sampah. Ibu adalah zombie yang menakutkan. Apa yang kamu maksudkan It's right yung iPhone eh. I say sukin dia si ayos ng burger. Si ako na sub game nung siya. Betul. Berhenti. Awak beri saya idea yang hebat. Saya akan ambil salad ini. Kita perlu goreng. Hebat. Untuk burger, Hasilnya tidak sempurna. Sempurna. Pwede menawan na pada burger sekarang. Saya perlu menambah sedikit tomato. Ia sangat sedap. Saya ada cakar tajam. Dan saya boleh memotong apa saja yang saya mahu. Dengan mereka letakkan keju dan roti di atas. Saya. Burger. Dengan lihatlah keju itu. Dan burger saya sempurna dan siap. Lihat mata ini. Ia sempurna. Ini benar-benar mengarut. Biar saya tunjukkan burger sebenar. Saya Ciptaan akan... mesin turbo bersama adalah raksasa kilat dengannya. Devola menambah semua kilat di kawasan itu dan menghidupkan semula.
itu adalah kita hanya perlu menangkap dengan cara yang betul. Or ia berfungsi, ia sangat berkuasa Dan dan hebat. dalam beberapa saat. Dan sekarang dengan I'm already ready for the wash. Benar berwarna hitam, basal dip salad. Tak penulisan daging. Juga si tomato. Itu kalau touching gigi tajam dari pelada ini. Putsat, ready. Sekarang saya makan kentang goreng. Saya boleh guna untuk membuat cakar untuk... Baik, tapi saya patut memecatnya. Bagus. kawan-kawan, kita tidak akan pernah menjadi berlebihan. Mereka sempurna begitu saja. Ceria, wow, awak melakukannya dengan cepat. Alamak. Ya Tuhan. Saya sebenarnya bersebut dengan kain sedap. Ini adalah virus. Jadi bukan zombie. Saya harap bayi-bayi akan menyukainya juga dan cuba burger saya dengan virus. Saya perlu letakkan roti dan roti Untuk menurunkan binatang. tangan Ya, saya. sudah siap. Wih, ditutupi dengan merah. Saya tidak mau bercakap dengan Wow, like semua burger sikat Mary Grace. Tapi saya main cuma yang ini, you know, like kaya kelihatan sangat comel. Like, mari kita coba. Apa, you know, daddy? Kuning goreng. Baik. Stop. Mari kita coba burger itu sekarang. Ice. Dan burger ini sungguh lazat. Oh, memang hebat. Wednesday. Berdoa seorang zombie itu adalah berusaha sebaik mungkin. Hai bersui-sui. Ada keyakinan ini hidup. Lepaskan saya. Dia langsung tidak suka burger saya. Ya, sangat atro. Saya pilih Rabu sebagai pemenang. jaga Saya dulu berkata, apa yang Phoebe mau kali ini? Oh, ia adalah pancake. Ia kelihatan sangat mudah. Mari kita masak. Saya belum saya memutuskan siapa yang ingin saya lukis dengan corak lukisan. Kalau jengking pat comel saya. Oh, lihat. Saya akan mulai melukis sekarang. Baiklah. Pancake dalam bentuk pada saya kemarin sangat sedap. Saya suka. Anda hanya perlu berhati-hati mengelilingi kelawar. Begitu sahaja. Anda kulit topeng pergi. Seselawai tinggal. Mari kita buat beberapa kelawar lagi. Semuanya akan siap. Hello, kelawar. Saya makan mereka untuk sarapan. Apa yang patut saya buat? Betul tuh. Saya ada simpanan otak pelbagai orang menarik di sini. Sekarang saya perlu makan otak seorang pelukis untuk melukis terbaik dengan adunan pancake. Perkara busuk saya yang mengerikan boleh dibuang. Tetapi yang ini perlu dimasukkan. Disawi semerke. Apakah jenis badan ini? Saya berbau busuk dan saya sedikit kehijauan. Baiklah, tidak apa. Mari kita betulkan sekarang. Berapa banyak lebih baik? Saya perlu melukis sebuah lukisan seni. Mari kita cipta sebuah karya agung sekarang. Ia ternyata sangat cantik. Anda hanya perlu menyusun semua bahagian bersama. Sebuah karya agung. Sempurna. Saya suka. Wow, Wing Zombie lakukan. Hebat. Ijayanya membawa tikus saya keluar. Saya rasa saya akan buat sandwich pancake yang lazat dan tambah sedikit krim putar dan tutup dengan kelawar lain. Ia patut sangat sedap. Sekarang mari kita tuangkan semuanya dengan strawberry. Saya sudah sediakan semuanya. Dan saya sudah selesai. Tetapi saya ada ide lain. Saya akan makan darah Anda. Saya bergurau. Ia cuma sirap. Belayakah? Biar saya lihat. Ya ampun, lembang saya pun sudah siap. Apa pendapat Anda? Saya rasa ia menjadi satu karya agung. Sudah emasya untuk sirambo kalajengking saya. unsur yang nasabit na kalajengking yang sempurna. Pasti akan memiliki. Aduh. Semuanya sedang... Ia dalam lendir. Maaf. Kasi kay Amir di mata tertutup. Dapat ni di body ni lender di atas. Mungkin ini. Tidak. Oh, betapa menjijikkan. I was wondering sih that when like Wednesday. Nah, yung kuda benar sekretary jengking. Saya perlu mencobanya segera. Baiklah, legend normal. So, even ba yung vampire buat? Wow, dari kelawar kecil. Mereka terbang dengan hebat. Wah, jom terbang. La. Sangat sedap. Saya sangat suka. Saya mahu lagi.
Tidak, saya kuda memutuskan bahwa vampire menang. Siapa yang berperang dengan Paul? Ore, ini kemenangan pertama saya. Terima kasih, Madam Phoebe. Perlu mengirim dan kusan, you ready for the courier? Ya, sudah sampai. Hello, Encik Courier, ikut saya. Anda takkan percaya. Kami dapat bilik yang teruk, jadi kawan-kawan saya, dan saya akan membersihkan semuanya sekarang. Pisahkan barang-barang. Terima kasih, Encik Courier. Selamat tinggal. Oh, apa ini? Saya tidak pernah melihat lapisan habuk sebesar ini. Dan saya mula membersihkan sarang labah-labah. Sarung tangan saya akan membantu saya dengan dan saya akan letakkan semua sampah ke dalam beg sampah. Sudah siap? Hebat. Semua gadis membantu membersihkan bilik ini. Teruskan, gadis-gadis. Tinggal untuk mengalih katil-katil yang mengerikan ini dan membersihkan dinding daripada grafiti. Wah, sudahkah Anda bersiap dengan berus dan cat? Hebat. Mari tutup kengerian ini di dinding. Apa yang Nyewa mau lakukan? Lekian beres dan sangat bersih. Menjadi kau gadis yang baik. Gadis. Saya ada idea. Saya tahu. Anda tahu apa yang kita perlukan di bilik kita? Sebuah kabin 4 bilik. Charles. Awak boleh masuk. Hello. Terima kasih. Saya akan ke sana. Gadis-gadis, kurier ini membawa segala-galanya untuk pembinaan bilik rumah cantik kita. Ambil kotak-kotak kamu. Hebat. Sarah tinggal kerja ya. Mensediakan yang telepon dan menjaga kotak untuk kita. Gadis-gadis, tunjukkan kepada kami apa yang Anda ada. Nah, ini adalah gerudi berwarna. Betapa menariknya. Mari kita lakukan semuanya untuk rumah bilik, di mana Anda boleh membina bilik impian Anda sendiri. Mari kita pergi. Anda sedang melakukannya dengan baik. Ya Tuhan. Adakah Anda pembina kerusi semasa gadis-gadis membina bilik-bilik betul dalam komen? Apakah warna kegemaran Anda hijau, kuning, merah atau biru? Anda boleh Saya rasa gadis-gadis itu sudah bersedia. Mari kita teruskan. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Sekarang masa untuk menghias bilik saya. Saya suka warna kuning, jadi saya harap akan jumpa cat kuning di dalamnya. Yeay, sangat menarik. Oh, siapa akan tinggal di bilik yang secure? Siapa akan cat dinding dengan tapak tangan kuning saya? Jom Betapa kita seronok. pergi. Seperti berada di bawah matahari. Sangat seronok. Tolong. Saya rasa ia kelihatan hebat. Sedia. Dan apa yang ada di dinding saya? Wah, ada berus kecil dan cat hijau. Baiklah, saya perlu cat dinding dengan warna hijau kegemaran saya sekarang. Jom main tic-tac-toe. Haha, saya menang dan sekarang kita bermain semula. Sempurna. Dan sekarang saya ada gincu merah. Dengan bantuannya, saya akan melukis hati merah yang cantik di dinding. Lihat betapa comelnya hasilnya. Saya suka bilik saya sangat, sehingga saya perlu menciumnya tanpa henti dengan bibir merah saya. Baiklah, saya telah mencium bilik saya hingga merah sempurna. Sempurna. Hal idea reset fit dan say I baru lagi bangun for yang segmatik cek bilik saya supaya ia Banyak menjadi. lagi model di sini. Mulakan dengan tempat untuk mainan menarik saya. And you see, Sarah really pure Jaya Cat. Harus the breath rattle like Heather. Pup haha Hobbit memang hebat. Apa seterusnya? Betul. Saya akan letakkan mainan kegemaran saya di atas duit shilling ini. Awak juga ada bengkel lebih yang shilling beret. Itu lebih baik. Dan seperti yang lampu dalam bentuk papan tanda neon tidak akan berlebihan. Hebat. Dan apa yang Mia the Kramer lakukan di sana? Di situ. Wow. Awak atur bilik ini? Saya perlukan 2. Baiklah, lebih banyak kehijauan di dinding. Saya rasa saya perlukan lebih banyak anggur ini. Saya jumpa di hutan, dan pom-pom hijau ini akan kelihatan hebat di dinding. Sempurna. Lihat mereka. Lebih Ricky, saya menyervis bagian berbentuk garland. Yorba juga berwarna hijau. Oh, sama seperti yang saya bayangkan. Air spray Pam Kristan Dr. Oh, Sager. ia tidak semudah yang disangka. Sedia? Ia sangat lembut. Saya juga perlukan meja yang akan menampung semua buku saya. Oh, bunga yang cantik. Ia pasti akan menghiasi bilik saya.
Sudah tiba masanya untuk bermain. Wah, adakah Yoda kecil ini datang kepada saya? Wah, Anda sangat keren. Tambahkan beberapa lagi mainan dan bilik impian sudah siap. Apa ini? Hijau tak sesuai di sini. Mia, ini mainan kamu. Dan saya perlu menghias bilik dengan hanya mainan warna kuning. Mari kita mulakan dengan lantai. Kita akan letak lebih banyak pasir di sini. Dan salungan di dinding. Ya, kolongan dalam bentuk bintang juga akan berguna. Wah, ada sentur fur yang super. Oh, ini untuk dinding. Berfai cantiknya kulit kerang dan ikan. Oh, dan kain ini akan membuat buayan yang hebat. Saya tidak cukup mempunyai meja sisi untuk pelbagai mainan. Kita akan letak pokok, sekumpulan mainan, dan kulit kerang di sini. Cantik. Tidak banyak pokok, jadi mari tambah sebatang pokok palma kecil di sini. Gadis cantik. Dan sebiji pembesar suara. Dan kipas. Lihat sahaja bayi-bayi ini. Mereka adalah minions. Berries, keyword bayar. Betapa bagusnya di sini. Oh, saya ada idea. Mari kita takutkan Phoebe. Phoebe, kenapa awak duduk di situ tidak buat apa-apa? Ia tidak menyenangkan. Saya akan mula mengemas bilik saya sekarang juga. Saya akan mula dengan bahagian sabun. Tetapi, dan belon comel berbentuk hati akan kelihatan hebat di dinding. Yuki adik itu menggantung sepatu. Erdel Alberto Hack. Ia adalah inskripsi cinta kerana ia akan menakluk segala-galanya dan segala-galanya di dunia. Dan seorang gadis dalam bentuk bibir merah seperti saya untuk menggantung sesuatu yang cantik berwarna-warni di dinding. The courier seriously untuk menggantung kelungan mirror superior disease. Jadi ada lebih banyak cahaya. Oh, cantiknya. Itu adalah beruang. Ia sangat besar dan comel. Mari pakaikan topi pada awak. Encik beruang, mari tambah beberapa bantal lagi. Saya juga perlukan meja solek. Saya ada banyak barang solek. Cushion untuk duduk di meja. Keindahan sebegini tidak mudah untuk dijaga. Bagaimana dengan anting-anting saya? Saya sangat suka mereka. Baik, hebat. Tulis dalam komen bilik siapa yang Anda suka paling banyak. Kaktus lembut kegemaran saya. Wah, siapa yang datang melawat saya? Seekor kura-kura kecil. Awak comel sangat. Saya akan memanggil awak Charlie. Awak akan menaiki kereta super laju ini. Hebat. Wah, Phoebe ada tempat. Saya juga ada kawan manis bernama Loki. Ini adalah kawan berbulu saya yang setia. Sekarang mari kita tampilkan kecantikan ini dengan yang terbaik. Lihat saja wajah comel ini. Loki dan saya sangat comel bersama. Betul kan? Suka tidur. Apa? Wah, adakah semua orang ada kelawar? Jadi bersedia baik dan saya perlukan juga. Saya akan mempunyai seekor burung kakak tua. Saya mau memanggilnya Chiki. Kamu burung kakak tua saya, Chiki. Sekarang, saya sayang kamu. Anda akan tinggal di sini dengan saya. Wah, telur itu hendak menetas. Kawan setia saya, Theodore, akan keluar daripadanya. Ini adalah cicak kesayangan saya. Dia sangat comel dan juga suka warna kuning. Betapa mesti semua orang ada peliharaan perempuan. Apa? Oh, Kamu datang permintaan Fainari cenderung untuk memakan. Saya perlu bebesan sesuatu yang lazat untuk diri saya. Ambil ini, dan ini. Hebat. Dan sekarang kita perlu berjumpa dengan courier dan mengambil manisan kita. Itu, hello, sir. Sekarang informasi, sir. Terima kasih. Sekarang saya akan bayar Anda. Ini dia. Ya, dia memang betul-betul asli. Jangan risau. Selamat tinggal, courier. Kami akan makan makanan sedap sekarang. Gadis-gadis, saya pesan pelbagai makanan sedap untuk makan. Di mana Anda letak pita saya? Nasib baik peti sejuk saya berwarna kuning. Kalau tidak, ia pun kena ambil. Apa yang kita ada di sini? Tidur pada waktu makan tengah hari memang bagus, tetapi hanya sesuatu yang sedap boleh membangunkan saya. Ellie, saya perlukan Skittles ini dengan segera. Ia perlu untuk menambah keseimbangan makanan hijau dalam badan. Sorry, stretching stuffing. Saya nak makan sekarang. Sedap.
Kue kasih ni, Ellie. Baik. Apa yang saya ada, ia adalah gula-gula yang sedap. Ada orang cakap gula-gula sedap. Ia adalah gula-gula kegemaran saya. Ellie, tolong berikan kepada saya. Tolonglah. Terima kasih. Hore! Akhirnya makan manisan kegemaran saya. Sedap. Saya juga pernah mambar lebih banyak gel masam. Terima kasih, Ellie. Anda memang terbaik. Mungkin mereka akan beri saya sesuatu untuk dimakan sekarang. Ada apa di sini? Wah, itu Coca-Cola. Hebat. Kita perlu buka dan minum sebelum ada orang ambil. Adakah saya mendengarnya? Atau itu bunyi desiran Coca-Cola kegemaran saya? Ellie, saya ambil ini. Ia sangat lazat. Itu sahaja. Saya tidak akan berkongsi lagi. Apa yang tinggal di sana? Wah, masih ada M&M's di sini. Betapa coolnya itu. Oh tidak, adakah tiada yang tinggal? Hanya satu gula-gula? Aduh. Sialan. Baiklah, sekurang-kurangnya mereka tak ambil. Sedapnya. Tapi saya masih ingin lebih. Semua orang sudah kenyang dan puas. Ayam gembira. Kami bersedia untuk teruskan lagi. Wah, permainan apa yang menarik ini? Hei, orang-orang sedang mengusik. Aduh, saya perlu pikirkan sesuatu yang lain. Betul, saya ada TV. Sekarang saya akan bawa ia masuk ke bilik saya dan saya boleh menonton video saya sepanjang hari. Idea yang bagus. Sempurna. Popcorn biasanya. Kredit. Tolong. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Berada di situ. Entah kenapa saya rasa bosan. Apa yang Ellie lakukan? Wah, Ellie ada Tiada niat. Swiss. Oh, keren. Ellie, boleh saya main dengan awak? Saya gembira dapat menemani awak. Mari bermain bersama. Saya hanya ada 2 alat kawalan, satu untuk awak dan satu untuk saya. Wah, awak lawan yang serius. Wah, apa yang gadis-gadis itu lakukan di sana? Adakah mereka bermain sesuatu? Oh, Phoebe, mari kita siasat cepat keluar dari bilikmu atau aku akan terlepas semua keseronokan. Perempuan, bolehkah saya bermain konsol permainan dengan kamu? Saya minta maaf, tetapi kami hanya ada 2 joystick. Tidak maukah kamu bawa kami bermain dan mereka juga dipanggil kawan wanita? Kan? Baiklah, itu tidak mengapa. Kami akan duduk dengan saya sahaja dan bosan. Betul, itu idea yang hebat. Saya memesan permainan yang hebat untuk kita. Sekarang kurier akan datang dan membawa segala yang kita perlukan dan lihat, dia sudah tiba. Anda boleh letakkan semuanya di sini. Terima kasih. Dan sekarang kita perlu mendapatkannya. Lihat benda-benda ini. Tikam tari. Awak nak menari dengan saya? Ya, saya suka menari. Mari kita pasangkan cepat. Tetapi saya baru dapat idea menarik. Mari kita tambah pembesar suara saya yang kuat untuk buat muzik lebih kuat. Mari menari. Jane, lihat. Mereka ada konsol yang menarik sekarang juga. Girls, boleh saya bermain dengan kalian? Mari kami beri awak tarian dan awak beri kami mainan awak. Bagus. Mari kita tukar segera. Baiklah, Phoebe, jom Mari kita kita pergi. bermain. Apa yang Anda lakukan? Kira ada raging Hughie, saya mau buat kek merah. Untuk lakukan ini, saya perlukan pewarna merah. Kami titiskan beberapa titis pada kek dan ia menjadi merah. Dan sekarang mari tambah sedikit krim. Apa yang berlaku? Oh tidak, saya tersembur terlalu banyak. Saya dilitupi krim. Oh tidak. Alamak, kalau saja gaun itu tidak rosak. Adakah Phoebe sedang membuat kek di sana? Saya patut tolong dia. Saya fikir saya akan tambah pewarna kek kuning juga. Mereka tak kisah. Mula-mula, tambah krim. Hebat! Sangat cantik. Mari sapukan krim. Dan tambah 1 lapisan lagi. Bow. Sempurna. Sekarang mari kita tambah lebih banyak krim supaya dia tidak perasan. Mia, adakah kamu mahu membantu saya membuat kek? Saya sangat suka. Mula-mula, sapukan krim di atas dan ratakan perlahan-lahan seluruh kek. Saya akan melukis bunga. Cantiknya. Sedia? Sedia. Sekarang kita letakkan lapisan lain di atas. Tapi untuk permulaan, beberapa titisan pewarna hijau. Sedia?
Jane, mau duduk di situ? Mari kita buat cake. Apa? Cake? Saya sudah berlari. Saya akan buat cake yang hebat. Cake dam sa fiber. Temper lebih banyak cream ratkan semuanya. Ya, letakkan cake di atas dan tiriskan setitik warna biru. Hai Surya. Terakhir buat your hasilnya. Kami dapat cake pecang yang hebat. Sekarang ia perlu disalut sepenuhnya dengan krim supaya Phoebe tidak terkejut jenis cake apa yang kami buat. Sebaiknya kami ratakan semuanya sebelum Phoebe datang. Saya rasa dia pasti suka. Siap. Dan sekarang kita perlu menghias semuanya dengan gula-gula Skittles. Setiap satu mempunyai warna tersendiri, jadi kita buat pelangi yang cantik di atas. Wah, ya sangat cantik. Saya lebih suka cuba kek ini. Tetapi pertama, saya perlu mengambil sepotong untuk diberi makan. Adakah kamu bercakap tentang saya? Wah, adakah kamu sudah membuat kek itu? Betapa manisnya. Saya akan potong sekeping sekarang. Wah, begitu saja. Bodoh. Wah, gadis-gadis, adakah kamu jadikannya pelangi? Cantiknya. Saya sangat suka. Mari kita makan bersama-sama. Ia cantik dan sedap. Kamu gadis yang sangat baik. Kek kamu nampak sangat lazat.